Liman seminar. Okey, sama dengan kita tak ada masalah. Okey. Bila rukuk, bila sujud, okey. Ketika tahiyat. Tengok tahiyat dia. Tahiyat dia kan tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatun lillah. Dia gonjeng. Dia gonjeng. Ini tak power lagi tuan. Lebih power, lebih kau dari kopi kapal api. Minta maaf lah tuan. Ini betul-betul berlaku ni. Terutama balik haji, balik besok ni. Dia pergi sana orang semayang, gini. Dia pun balik kat ucur ni, gini. Ikut saja. Kadang-kadang ni dia tulis. Buat pula dia boleh. Tulis apa? Tulis. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tanya dia. Menulis dalam semayang dengan jari tunjuk ni, rukun semayang ke berapa? Sunat semayang ke berapa? Dalam kitab mana? Sudah. Dalam mazhab kita, Imam Nawawi dalam fatwa dia, buku surat 54, menyatakan, barang sesiapa yang menggerakkan jari tunjuk dengan sengaja, maka dimakruhkan. Gerak jari tunjuk banyak kali makruh, tapi gerak jari tunjuk dengan sengaja, haram, batal solatnya. Gerak jari tunjuk dengan sengaja, haram, batal solatnya. Dia berdalil pada hadis Nabi ada dua al-syafah bin hadis. Menggerakkan jari tunjuk dalam solat ketika bertasyahud itu ialah lebih keras pukulannya berbanding pukulan syaitan kat atas besi. Bukan begitu maksud dia. Maksud dia gerak jari tunjuk itu sekali saja dalam mazhab tuan-tuan. Kita buka lah kitab mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Tidak ada penjelasan ulama gerak jari tunjuk secara berterusan kecuali ini merupakan ijtihad daripada tokoh Wahabi iaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dalam bukunya Sifatul Salatul Nabi, buku ini diterjemahkan oleh Ustaz Uti, diterjemahkan oleh Ustaz Abdul Dahli, diterjemahkan oleh Ustaz Abdul Qari, diterjemahkan oleh Ustaz Al-Hayati. Inilah kapal-kapal mereka. Mengajar bayang lah dengan kata dia tu mubarakah. Tuan-tuan buatlah tuan-tuan. Ikut mazhab Syafi'i, batal mereka. Wajib diulangi solat berkenaan. Sebab kita sengaja buat ini. Yang Nabi maksud membuat ulangan jari, kita katakan, ini gerak jari ni, ini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Naik. Sekali aja, la ilaha illallah. Anda apa satu? La ilaha illallah. Kita pun nak tengok ke sini ketika kita tahiyat. La ilaha illallah. Lepas tu, tahan begini, sampai kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahiyat ni. Kalau tahiyat pertama, sampai pada imam kata, Allahu Akbar. Tu, ni saya lah. Sabar rakaat lagi.